Hari ini saya mau kasih up kisah seorang pelajar dari Sabah. Gadis dari KV Keningau yang kini melangkah ke pentas dunia. Namanya Siti Nurhanisah Omar Hashim, berumur 20 tahun, pelajar jurusan pendidikan awal kanak-kanak di KV Keningau. Anissa berjaya menjadi 50 finalis Global Student Prize 2025, antara anugerah pelajar paling berprestij di dunia. Lebih 11,000 pencalonan dari seluruh dunia, Anissa satu-satunya pelajar dari Malaysia yang berjaya melayakkan diri. Anissa ialah pengasas Mirpet, perusahaan sosial yang mengubah pakaian dan patung terpakai menjadi boneka pendidikan untuk kanak-kanak. Boneka Mirpet digunakan sebagai alat bantu mengajar, membantu menjadikan proses pembelajaran kanak-kanak lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Dia ini menang pelbagai anugerah termasuk Peachbah 2023 dan geran Youthmate dari Amerika Syarikat. Ia juga pernah disiarkan di Didik TV KPM. Anissa pelajar cemerlang, pernah jadi naib presiden majlis pelajar, merintis kelas muid untuk rakan-rakannya. Bahagian kejayaan ini lahir daripada bimbingan gurunya, Dr. Sirhajuan Idek, pendidik yang membuka jendela dunia kepada pelajarnya. Kisah Anissa membuktikan pelajar dari Sabah, dari kolej vokasional, dari luar bandar pun boleh berdiri di pentas global bila diberi peluang. Sampai kita jumpa di episod akan datang. Jangan lupa like, komen dan share. Dan yang paling penting, follow Kasih Up di Facebook, TikTok dan subscribe channel YouTube. Kita Kasih Up!